Rawdatul Sakinah sejak tahun 1998 telah pun melalui banyak fasa bersama dengan anak-anak remaja kita yang terjebak dengan masalah sosial. Akhir-akhir ini, ramai di kalangan mereka yang usianya 13, 14 tahun yang mak dan ayah refer nak masuk ke Rawdatul Sakinah. Di kalangan anak-anak ini, dia sudah mula tidak memegang agama sebagai ad-din, sebagai satu pegangan dalam hidup mereka. Kalau dalam kelas, Umi akan tanya tentang kehidupan dan kematian, ramai di kalangan mereka tidak yakin akan mati. Bila sebut tidak yakin akan mati itu sebab mereka tak pernah memikirkan bahawa mereka akan mati suatu hari nanti. Sebab tu di antara kenapa mereka buat apa yang menyeronokkan dalam hidup ni tanpa memikirkan akibat dan kesannya. So, Umi menyeru sebenarnya kepada anak-anak, remaja terutamanya yang berada di luar sana, apa yang kita laksanakan hari ini, kita kena berlandaskan kepada agama kita yang kita pegang. Kita hidup ni ada tujuan. Dia bukan sekadar nak seronok-seronok. Kita boleh nak buat apa yang kita seronok, tapi sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar. Dan kepada ibu ayah berada di luar sana, dia kena dipahatkan dalam diri anak-anak tu apa sebenarnya maksud agama, makna agama dalam diri. Adalah untuk kita menjadi hambanya yang taat kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan ibu ayah juga Umi berpesan, kalau hantar anak ke sekolah, kita kena ada trust tu, kepercayaan kepada cikgu-cikgu, guru-guru tu untuk membantu mendidik anak-anak kita. Sebab kita tak boleh hantar anak sekolah hanya untuk urusan akademiknya saja. Sahsiahnya penting sangat. Kalau kami pergi ke sekolah-sekolah untuk program pencegahan dan kesedaran anda bijak jauhi zina, ramai yang kita saksikan mereka sudah tidak ada rasa malu bercakap perkara-perkara yang kita rasa macam tak patut pun seorang anak muda bercakap. Hilang hormatnya, penggunaan bahasanya, tidak hormatnya kepada orang yang lebih dewasa ataupun bersama kawan-kawan dia. Umi mengharapkan sangat ibu ayah untuk kembali melihat, kalau pergi ke sekolah, mak ayah hantar, memang mengharapkan cikgu lah untuk mendidik di sana, tapi dalam masa yang sama meneruskan pendidikan tu di rumah. Sebab sebenarnya pendidikan bermula daripada rumah. Dan kita hantar ke sekolah tu untuk dikuatkan lagi pembinaan sahsiah tu. Bukan sekadar academic excellence saja, tapi apa saja ilmu tu dia kena bermula dengan adab.